الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadayhi bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kita sambung adab ta'amul ma'al Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran, karangan Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. فَإِذَا وَقَفَ عَلَى آيَةٍ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهَا يَحْفَظُهَا hatta yas'ala anha man ya'rifu ma'naha. Apabila dia sampai kepada satu ayat yang dia tidak faham maknanya, maka hendaklah dia menyimpannya sehinggalah dia dapat bertanya kepada orang yang mengetahui maknanya. Liyakuna muta'alliman lidzalik, agar dia dapat belajar tentangnya, taliban lil amali bih, lalu dia juga ingin beramal dengannya. Bila kita baca Al-Quran, kita sampai satu ayat yang mana kita tidak faham maknanya, maka hendaklah kita berdiam diri dan mencari orang untuk bertanya, sehingga apabila kita menemui orang itu, barulah kita bertanya kepada dia, lalu kita memahami maknanya. Baca Quran, baca
surah Al-Fajr sebagai contoh. Wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Dia mula duk fikir dah, malam yang 10 ni, no? Apa maksud malam yang 10? Jadi bila dia berjumpa dengan ahlinya, barulah disebut malam yang 10 tu. Antara yang disebutkan ulama adalah malam-malam daripada bulan Zulhijjah yang awal, 1 hingga 10 Zulhijjah. Ada juga ulama mengatakan malam-malam Ramadan yang 10 terakhir. Oh, baru dia faham maksud walayalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 malam. Jadi sebelum dia menemui orangnya, diam sehinggalah menemui tempat untuk dia bertanya. Wa in kanatil ayatu qad ikhtalafa fiha i'taqada min qawlihim aqalla ma yakun. Seandainya ayat itu ulama telah berbeza pendapat tentangnya, maka hendaklah dia beriktikad dengan apa yang paling ringan daripada kata-kata mereka. Kalau dia jumpa ayat ulama berselisih, maka dia beriktikad dengan yang paling ringan daripadanya. Wa in ihtata ala nafsihi bi an ya'taqida aw kadama fi dhalika kana afdala lahu wa ahwata li amri dini. Seandainya dia ingin memelihara dirinya, dia ingin mengambil sifat berhati-hati, lalu dia beriktikad dengan yang paling kuat daripada pandangan-pandangan yang ada, maka itu lebih afdal baginya dan lebih menjaga agamanya. Dia baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kamu siapakah yang paling baik amalan. Ada banyak pendapat ulama tentang makna ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan. Dalam banyak-banyak tu, satu pandangan yang kuat daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Dia kata maksud ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalan, adalah ayyukum awra'u an maharimillah wa asra'u ila ta'atillah. Maksud yang paling baik amalan adalah orang yang paling menjaga diri dari apa yang Allah haramkan dan yang paling cepat untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil pandangan yang awkad, yang paling kukuh, yang paling kuat daripada sekalian pandangan yang ada, no? Baik.
Kita baca baru ni ayat dari surah As-Sajdah ayat ke-18. Allah menyebut afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, sudah pasti mereka tidak sama. Dalam tafsir-tafsir sebut sebab turun ayat ini. Ayat ni turun bila seorang kafir namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Al-Walid ni satu hari dia jumpa Sayyidina Ali. Dia jumpa Sayyidina Ali dan dia sombong depan Sayyidina Ali. Dengan angkuh dia kata, ana absatu minka lisanan wa ahaddu minka sinanan wa amla'u lil katibati minka. Aku ni wahai Ali lebih baik petuturannya, lidahku lebih fasih darimu. Aku ni juga lembingku lebih tajam daripada lembingmu, dan aku juga lebih layak berada dalam pasukan tentera berbanding engkau. Sayyidina Ali kata kat dia, uskut ya fasik, diamlah engkau wahai orang fasik. Fasik ni maksudnya orang yang kharijun an ta'atillah, keluar daripada mentaati Allah. Baik, bila kita baca ayat, lepas tu dah mai asbabun nuzul, sebab turun ayat, dan disebut dalam banyak tafsir sebab turun ayat ni. Faham, itulah makna ayat, itulah yang kuat. Makna ayat tu berkait dengan pertembungan di antara Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Sayyidina Ali. Maka peganglah tu. Pasal dengan ada sebab turun ayat lagi dicatatkan dalam tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir-tafsir yang lain. Maka yang ni yang pengarang pesan, wa in ihtata ala nafsihi, jika dia ingin lebih berhati-hati, bi an ya'taqida aw kadama fi dhalik, yakni dengan dia beriktikad, berpegang dengan apa yang paling kukuh daripadanya, daripada tafsir itu, kana afdal lahu, maka itulah yang paling afdal baginya, wa ahwata li amri dini, dan lebih menjaga urusan agamanya. No? Ini kena jaga ni, kita main zaman orang tafsir Quran ikut suka. Bukan boleh main-main tafsir Quran ni. Zaman ni pelik. Ni tengah isu di tanah Arab. Keluar seorang lelaki influencer nama Muhammad bin Syamsuddin, orang Arab, janggut panjang. Pak Ngah tak jadi teratur, saya pun panjang sikit. Dia panjang. Dia buat sidang. Dia kata terang-terangan, aku bersaksi bahawa As-Suyuti keluar daripada agama. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dikafirkan beliau. Tuan-tuan, zaman ni fitnah. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, ulama Mesir, hidup sekitar kurun yang ke-9. Tidak ada satu bidang pun dalam agama melainkan dia ada karangan dalam bidang tu. Dan kita kenal tafsir Jalalain, tafsir Al-Jalalain, tafsir karangan dua jalal, digunakan meluas.
apabila Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal dunia, tak sempat untuk menghabiskan tafsir itu. Tafsir itu disambung pula, ditafsirkan pula oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka ada dua pengarang tafsir Jalalain. Hebat. Dalam bidang apa sekalipun memang ada nama dia. Aqidah kah, hadis kah, tafsir kah, ulum Quran kah, apa saja, nahwu, saraf, semua ada karangan dia. Tiba-tiba dikafirkan dengan mudah oleh seorang yang tak dikenali, hanya influencer. La ilaha illallah. No? Zaman pelik orang berani bercakap tentang ulama yang telah menyumbang sekian banyak untuk Islam, padahal kita secebis bulu pun tak ada, no? Secebis bulu je salah dia, no? Seulah silap pula contoh tu. Apa dia panggil apa? Penjodoh bilangan silap, no? Kita besar bulu ayam pun tak ada. Sumbang ringan ni sumbangan kita. Orang dah Allahu Akbar, pi kata kafir tak ada kerja. Hang hidup hampir buatlah tesis apa pun, hampir cari nak kafirkan para ulama hak disepakati oleh dunia, bukan zaman kita, zaman dulu lagi. Ya, iktiraf Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Lepas tu dia bercakap tentang Imam Nawawi dan sebagainya, ni semua pembawa bid'ah kononnya. Astaghfirullahaladzim. Ini memang zaman dah. Okey, baik, sambung balik. Jadi bila baca tafsir, bacalah tafsir-tafsir ulama sekarang. Kalau saya suka, cuma saya belum ada lagi. Saya suka kalau saya buka di internet, dia ada tempat-tempat kita boleh cari tafsir. Ada kerajaan Morocco, dia himpun segala banyak tafsir. Antara tafsir yang baik, tafsir Al-Wasit, tafsir karangan Rektor Al-Azhar, iaitu Syekh Dr. Sayyid Tantawi. Antara tafsir yang saya suka baca, tapi yang paling saya suka tafsir Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, Safwatut Tafasir. Saya mengajak mana pun, kalau saya baca tafsir Nurul Ihsan tu, saya akan bawa agak Safwatut Tafasir karangan As-Sabuni. Cuma antara yang saya suka yang ulasannya lebih panjang, ulama zaman kita, Dr. Sayyid Tantawi, Rektor Al-Azhar yang meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Baik, sambung. Wa in kana ma yaqra'uhu min al-ay fima qassallahu 'ala an-nasi min khabarin ma madha min al-umam falyanzur fi dhalik. Dan jika apa yang dia baca daripada ayat-ayat Al-Quran adalah tentang apa yang Allah kisahkan tentang manusia dahulu, daripada khabar-khabar yang telah lalu daripada umat-umat, falyanzur fi dhalik, hendaklah dia melihat padanya. Maksud dia merenung pada ayat itu, ayat yang Allah cerita tentang kisah-kisah umat-umat dahulu. Wa ila ma sarafa Allahu an hadhihi al-ummati minhu, dan hendaklah dia merenung apa yang telah Allah palingkan daripada umat ini. Fayujaddidal lillah ala dhalika syukra. Sano fayujaddidu lillahi ala dhalika syukra, lalu dia memperbaharui syukurnya ke atas Allah atas perkara itu. Kita baca Quran, baca tentang kehancuran ulama, tentang kehancuran kaum-kaum dahulu. Baca tentang kebinasaan penduduk Madian. Salah mereka tidak menyembah Allah dan mengurangkan timbangan. Zaman kita lagi, bukan kata timbang buah durian, simen buat bangunan tu pun dia berani berkurang. Dia tak peduli nyawa orang. Sebab tu kena ada jutera-jutera yang amanah ni, ukur betul-betul tebal mana, simen banyak mana, bata nak macam mana. Dia kurangkan timbangan yang tu, bahaya.
boleh bawa mati. Bila kita duduk tenung, kalau nak ikut umat ini patut lagi kena bencana, pasal kita lebih teruk dalam timbangan berbanding umat Nabi Allah Shu'aib di Madian. Kita baca cerita kaum Nabi Lut, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna, sampai habis ayat. Kami jadikan bumi mereka yang atas turun bawah, Allah terbalikkan. Kota Sadum diterbalikkan Allah. Pasal apa? Hubungan sejenis. Lah ni sekolah pun takut tuan-tuan, nak hantar anak pun, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau nak ikut zaman ni lagi kena siap bawa bendera pelangi tu, no? Siap paksa pula semua pemain di England kena pakai tu apa, bubuh warna pelangi tu. Seolah-olah menerima kebebasan untuk hubungan satu jantina, no? Patutnya kita lagi kena. Jadi yang ni dia kena fikir. Dia baca cerita tentang kaum Sabah di Yaman. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya telah ada pada kota Sabah itu, pada tempat tinggal mereka itu, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani ayyamini wa shimal, dua buah kebun di kanan dan kiri kota mereka. Maksud dia macam ni, kata ulama, jalan besar, deretan kebun kanan dan kiri, bukan dua kebun. Maksud dia kebun berapa hektar, dia ni punya pula, dia ni pula, penuh kiri dan kanan jalan utama. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah daripada rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, bumi yang baik dan Tuhan yang maha pengampun. Lepas itu bila mereka kufur, fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arim. Apabila mereka berpaling lalu kami datangkan untuk mereka banjir besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Lalu kami gantikan kebun mereka itu dengan kebun-kebun yang buah-buahnya khamtrin, pahit, wa athlin, kami gantikan pokok-pokok yang berbuah itu dengan athlin, alif thalam, pokok-pokok cemara, tepilut, hadut tumbuh tepilut macam pokok ru tu. Sampai ada lagu apa dulu, cemara, pohon cemara tu, saya lupa dah. Tu zaman RAZ, no? Zaman tu imam kita RAZ. Allah tukar dengan pokok-pokok buah pahit, pokok cemara, wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit daripada buah-buah bidara. Sidr, bidara. Bayang, kalaulah Allah kira buat kat kita pada zaman ni tuan-tuan, semua pokok jadi pokok pahit. Tuan-tuan boleh bayang, durian rasa pahit, tembikai pahit, apple pahit, nanah pahit, semua bertukar pahit. Habis dah tuan-tuan, habis. Buah tu nikmat besar, no? Jadi dia duduk seorang-seorang, dia duduk baca falyanzur fi zalik, hendaklah dia tengok pada yang tu. Tengok ni maksud dia tenung, renung, fikir berapa banyaknya kesalahan yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, berlaku bahkan lebih teruk pada umat Nabi Muhammad di hujung ni. Tapi Allah tahan,
Allah tahan, Allah tak bagi timpa seperti mana yang umat dahulu kena. Duk tu fayujaddidu lillahi ala zalika syukra, maka dia memperbaharui kesyukurannya kepada Allah atas nikmat itu. Atas nikmat Allah tahan, Allah tak uji kita sebagai umat dahulu. Sambung balik no. Wa in kana ma yaqra'u min al-ay mimma amara Allah bihi aw naha anhu admara qabul al-amri wal i'timara wal intihaa 'anil manhi wal ijtinab lahu. Seandainya apa yang dia baca ayat Quran sampai kepada apa yang Allah suruh, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, surah Al-Baqarah. Duk baca dan dirikan sembahyang dan sempurnakanlah zakat dan juga rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Dia simpan penerimaan dalam hati dia. Au naha anhu, ataupun sesuatu yang dia baca tu Allah larang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, penyembahan berhala dan bertenung nasib dengan anak panah itu adalah dosa dan ia daripada syaitan. Jauhi ia, mudah-mudahan kamu berjaya. Ini ada ayat yang dia baca suruhan Allah, ada ayat yang dia baca larangan Allah. Admara qabul al-amri, hendaklah dia menyimpan dalam hatinya rasa menerima arahan itu. Ya Allah, Kau suruh aku sembahyang, aku terima ya Allah. Kau suruh aku puasa, aku terima ya Allah. No, dia tak tolak. Bahaya kalau hati kita tolak, tak betul ini Tuhan. Jangan. Bahkan hendaklah dia menyimpan dalam hatinya rasa nak berhenti daripada apa yang ditegah dan nak menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dia kena ada dalam hati kita. Bila kita baca ayat yang kita faham, ayat tu suruhan, kita rasa nak taat. Kalau ayat tu larangan, kita rasa nak tinggal. Walau mungkin kita buat, tapi kita rasa, kita faham, cuma mampu tak mampu kita tinggal, itu cerita lain. Cerita dia hati kita dulu beriman dan membenarkan firman itu. Sambung insya-Allah. Tak boleh lama malam ni depa kata no. Kira apa 8.41. Duk terkejut dengar ada azan tu press no. Dia tak tahu saya boleh ligan. Bismillah. Tapi buat apa pun, yang paling penting jagalah diri, yang tu paling penting. Ada satu kalam dibertulis dari TikTok. Seorang perempuan jika dia dapat suami yang bukan kaki perempuan, bukan kaki judi, bukan kaki arak, dan yang ujung tu bukan seorang yang melayan hobi secara berlebihan, dia kena bersyukur. Dia ada juga jenis orang lelaki ni, dia tak faham kata dia dah kahwin. Satu Ahad pak mentua tanya, leha mana lelaki hang? Allah, duk pergi cari burung tekukuk tu. Kuk. Cari burung petuk badan lah, no?
Sampai tiap minggu pergi duduk. Lah ni hang menikah dengan bini hang ke hang menikah dengan burung tu? Kena pandai bini duk bawa anak pergi makan dekat Maidin, bini dengan anak bersusun ni 4 orang. Mana suami duk pada kerja kena pelik burung ni meninggal, mudah-mudahan Allah rahmatilah. Meninggal kat jambatan, saya pun tak tahu. Depa pergi mancing, depa tidur situ. Pergi sembang dengan kawan-kawan di ayah-ayah di surau kampung Tok Panjang, depa nelayan, depa tahu. Mati dia nak ambil air semayang subuh. Masa tu ayak tengah naik. Ayak laut ni dia naik pun bawah, dia naik satu bab, bawah dia tu gelombang. Kalau kita pandai berenang pun kalau dia tarik Rainbow lain lah, Rainbow dia cerita kan. Ni dia nak pergi apa nak ambil semayang, ambil jatuh tuan-tuan, ayak tengah naik tu jatuh, kawan boleh duk ada tak berani pergi, ayak tengah duk naik, meninggal dunia. Lepas tu pergi jumpa di satu pulau, meninggal, mati. Lepas tu polis tak bagi tidur lah ni, pemancing. Ada orang ni saya jumpa, dia kata tak boleh lah, dia tak boleh tidur situ, tak boleh tidur di jambatan pertama dengan jambatan kedua lagi dalam. Lepas dia kata jambatan pertama tu kalau ayak naik atas tu gagah sikit, jambatan kedua tu kalau ayak naik maksud dia batu kawan tenggelam tinggi, dia payah sikit tenggelam. Tapi kalau jatuh teruk lah ni polis tak bagi tidur. Mereka kawal lah, takut jadi kes tu bau katanya. Anak ada 2 orang. Anak dah panggil ayah tak ada dah. Hobi boleh lah, tapi kena tak tahu malah kata ni pemak saya pula. Macam saya nak mancing, tapi duk beli apa dia macam jala pun tak dia macam tangkui tahan ketam tu lah, beli di TikTok. Saya ingat berapa bulan lah gaya nak pergi, bini beletiak tak jadi, serot balik simpan. Simpan tu saya beli ni orang duk tahan taut pun ada jual di Shopee. Beli banyak, ada beli 10 tu 10 tak ada buka lagi, setahun dah tahun ke 2 tahun tak ada guna ni. Fikir banyak, kerja pun banyak kan. Jadi pandai-pandai lah, hobi juga jaga, buat hobi hak boleh tak bahaya ni. RSZ pun bahaya kalau ada duit sikit tak apa, bawa dengan lori pergi kan. Ni naik tengah malam ni, Riau tuan-tuan, Riau. Saya kalau naik motor tengah malam, saya ikut motor lain. Hang kena hang dulu, aku duduk belakang. Bawa apa 90 lah, tak boleh, lebih bahaya entah malam pandangan kita terhad. Ni depa belah 100 song. Oi. Riau tengok. Hobi jangan sampai terlebih jangan sampai terlebih, yang tu yang nak bak. Tapi jangan kerak depa marah dia video ni Pergi nak pergi pun, pergi bahaya malam, tolaklah awal sikit, bawa pelan-pelan kan. Bawa laju-laju kita pun seria tengoklah, ya Allah. Ada di sana orang yang menyaingi kita, yang tak sanggup tengok jadi apa-apa kita. Baik, sambung. Fa in kana ma yaqra'uhu min dhalika wa'idan, seandainya apa yang dia baca tu adalah satu peringatan, wa'adallahu bihil mu'min, yang Allah peringatkan dengannya orang-orang beriman, falyanzur ila qalbih, maka tengoklah keadaan hati dia. Fa in janaha ila ar-raja' fazzi'hu bil khauf. Bukan. Fazza'ahu bil khauf. Jika hati itu lebih
cenderung kepada harap, maka hendaklah dia kejutkan hati itu dengan ketakutan. Wa in janaha ilal khauf, jika hati itu lebih cenderung kepada takut, fasahalahu fi ar-raja'i, maka hendaklah dia buka hati dia bagi lapang untuk merasakan pengharapan, hatta yakuna khawfuhu wa raja'uhu, sehingga jadilah takutnya dan harapnya itu mu'tadilain, seimbang. Fa inna dhalika kamalul iman, kerana yang itu adalah kesempurnaan iman. Dia duduk dia baca Quran sampai surah Taha. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari mengingatiku, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang buta. Dia baca ayat tu, Allah kata siapa yang dalam hidup dunia ni tak mau ingat Allah, hidup dia sentiasa berpaling dari mengingati Allah, tak ada nak semayang, tak mau baca Quran, tak mau, hidup macam orang putih, macam orang Eropah, rasa nak pergi kelab malam, tak ada, terlalu berpaling daripada mengingati Allah. Maka Allah kata, fa innalahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang dhanka. Kalimah dhankun, dha nun kaf, jarang orang Arab dapat guna, kerana susah nak guna kalimah tu, nak masukkan dia dalam ayat. Tapi Tuhan guna. Nak abang kata orang macam ni, walau kelihatan tenang di luar, hati dia penuh resah, sesak, hampa, kosong. Siapa yang jauh pada Allah, hati dia akan dongka, sempit. Masalah yang tak jadi masalah terimpun dalam dada dia. Dan nanti Allah kata kami himpunkan dia sebagai orang buta di akhirat kelak. Saya habis sikit ni, kita azan, kita sembahyang terus ikut, InsyaAllah. Jadi dia pun baca ayat tu, kalau hati dia rasa ni bukan aku duk ingat Allah, aku ni orang baik, kalau hati dia terlalu berharap, terlalu rasa layak contoh, maka dia kena kejutkan sikit, hang jangan sonok sangat, hang pun banyak lalai ingat Allah, semayang pun tak cukup, baca Quran berapa, selawat pun payah, asyik dengan kehidupan saja, lupa kehidupan di sana. Jangan bagi hati dia terlalu rasa dia bukan kalangan orang yang lupa Allah tu. Sekali dia sonok terlebih. Kalau hati dia nampak nak pikuk rojak, kuk harap, tak apa, aku lupa Allah pun tak apa, Allah Maha Penyayang, kejutkan dia. Tapi kata hati dia takut sangat, ya Allah, akukah orang dia lupa kepadamu, ya Allah, aku terlalu takut, maka dia kena bagi sedikit kegembiraan pada hati dia. Dah, Allah Maha Penyayang, hang yang penting hang ingat Allah cukup, hang buat apa yang Allah suruh. Jadi macam tu, sehingga jadilah takut dia dan harap dia tu mu'tadilain, seimbang. Dia tak rasa macam seolah-olah ayat tu langsung tak tuju kat dia, sampai dia rasa leka. Dia tak rasa ayat tu memang tuju kat dia, dialah orang, sampai dia pula rasa takut, tapi dia duduk tengah-tengah, seimbangkan balik. Fa inna dzalika, kerana yang itulah kamalul iman, kesempurnaan iman. Ini ceritanya baca ayat Quran, kalau kita boleh berhenti tengok makna ayat tertentu, berhenti untuk mengambil manfaat dan tadabbur, insya-Allah. Kita berhenti tahun dulu malam ni. Yang baik daripada Allah yang lemah kurang, saya susun jari di sana atas lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini ya Allah, lapangkan rezeki dunia kami dan berkatilah di dalamnya, dan jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mengenang dan mengingati segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana ya Allah, anugerahkan kami syurga-Mu ya Allah, anugerahkan kami ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.